banyak kan. Ni dengan cili bu. Cili kering. Warnanya merah dengan cili kering. Tu je. Tak ada lain. oh tahu Dah rendam blender kat Long tak ada rendam. Mana datang urut rendam tu? Cili bu. Buat sendiri ya. Tunggu dah kisah bawang merah saja. Bawang merah saja, tak ada. untuk garingkan aja lah. Lepas tu Kalau tumis mesti lebih minyak. Tidak, dia tak pecah minyak. betul. Nak pecah minyak cepat. tak garam tu tak. Dia tak ada gula halus sebenarnya. Saya tahu lagi. Dalam minyak. Kita makan ketang masak ni kat Long. Ketang masak merah lah. Kita dapur tukang aku. Cili lah. Cili keras. No, ni semua cili kat Melayu ni style, bukan Cina. Ni Melayu style. Tak ada asam, tak ada apa. Pedas ke? Tak, sikit-sikit kembang itu. Tak pandai saya agak lada banyak mandi je. Macam pandai kunci sendiri. Ya, kasih dia. Saya bagi dia. Ni saya resepi rebus kerang. Habis buang kulit dia masuk. Tak kulit rugi lah. Kalau orang tahu kulit rugi dia sambal kat kulit. Habis kerang. Kupang pun rebus dulu masuk kalau nak. Orang pedas rebus sampai empuk. Yang dia buang air lepas tu dia masuk dalam. Macam hati ayam kalau kita rebus-rebus gitu. Boleh? Kalau boleh tak? Udang gitu juga. Kalau saya tak goreng. Saya masuk. Terus masuk je. Terus masuk. Telur, rebus. Goreng. Goreng telur tu dulu. Dah rebus, goreng. Jadi sambal tu lekat kat tepi dia. Berat licin tu kan. Dah siap kentang masak sambal.